saya dan ada tekanan sentiasa ada di mana-mana juga, di luar, di dalam kumpulan pun ada tekanan juga. Okay. First sekali apa yang kami dapat dalam aktiviti hari ini adalah banyak. First sekali kami akan terima arahan daripada Okey, saya percaya dengan saya punya ahli kumpulan semua. Dengan dapat terima arahan, saya sebagai ketua, saya akan memberi semua arahan dan tugas masing-masing, pembagian tugas lah untuk planning apa yang kita perlu buat dalam masa aktiviti itu. Dan apabila kami mendapat sesuatu task, kami berkongsi idea macam mana untuk menyelesaikan masalah. Kami faham antara kami semua ada kekurangan, ada kelebihan. Jadi kami menggunakan itu untuk sebagai satu penyelesaian masalah untuk kami. Seperti